Assalamualaikum. Saya Muhammad Ali, editor daripada buku Prima. Buku Prima ni judul terbaru kita bulan Februari bertajuk Nerminun Najwa. Okey, ini novel yang keempat daripada penulis kita bernama Kapsia Abu. Dan buku kali ini judul dia amat menarik sekali. Dia berlainan dengan judul yang dah ada. Dan dia mengisahkan seorang anak seorang tokoh korporat yang berjaya melanjutkan pelajaran di London, dan di sana dia berkenal seorang wanita bernama Najwa, dan mereka berkahwin di sana tanpa pengetahuan mak bapak diorang, dan akhirnya berlaku satu insiden di mana kandungan Najwa keguguran. Kemudian disebabkan itu dia putus hubungan, dan perempuan ni Najwa balik ke Malaysia, dan situ dia orang betul-betul berhubungan. Jadi dia banyak konflik yang berlaku antara bapa mentua dia dengan menantu dia, dan juga pada kawan-kawan sekelilingnya. Di Malaysia dia telah bekerja di satu syarikat korporat juga, di mana syarikat korporat tu milik bapa si Ahmad Safiruddin ni. Jadi di situ mereka berjumpa kembali, dan di situlah berlakunya lagi konflik yang tak sepatutnya berlaku. Dan akhirnya dia jatuh cinta dengan seorang lelaki yang bekerja di satu tempat yang bernama Idham. Okay. Dapatkan novel ini dengan harga RM25.90 di kedai-kedai berhampiran. Dan anda akan rugi bila mendapatkan buku Prima yang terbaru yang akan terlaris di pasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmawati Ahmad, editor buku Renungan Buat Kecinta Syurga. Buku ini hasil karya daripada Syahrizal Nasir, pensyarah Jabatan Bahasa Arab, Universiti Sultan Zainal Abidin. Apa yang menarik dalam karya Februari ini antaranya ialah kepentingan masa dalam Islam, persediaan diri menghadapi hari kiamat, bertunang, bukan lesen untuk berdoa, dan banyak lagi antara topik-topik yang menarik yang dibahaskan. Jangan lupa dapatkan buku ini, Renungan Buat Kecinta Syurga, dengan harga RM16 sahaja. Yang terbaik hanya dari grup buku Karana dan Karya Bestari. Assalamualaikum. Hai, saya Suraya Desa, editor novel Panjat Kukiah karya terbaru di Zainul. Novel ini mengisahkan tentang mentaliti Kiah yang memandang rendah pada Hud, seorang pemandunya, di mana Kiah sangat membenci Hud. Namun dalam satu peristiwa yang tidak disangka, maruah Kiah telah diselamatkan oleh Hud. Adakah Kiah jatuh cinta pada Hud? Dapatkan novel Panjat Kukiah dengan harga RM18.90 Februari ini. Pasti yang terbaik daripada buku Prima dan grupku Karang Craft.